gaji dah lebih 10,000 sebulan tapi masih struggle nak simpan duit setiap bulan? Kalau tuan-puan mungkin berada dalam golongan ini, maka tuan-puan boleh tengok video ni sampai habis, save dan share supaya bermanfaat. Kalau tuan-puan dalam golongan yang berpendapatan tinggi, sebenarnya sangat-sangat rugi kalau tuan-puan tiada simpanan emas yang kukuh. Antara salah satu simpanan yang paling selamat dan terbukti ianya adalah kalis inflasi adalah aset emas fizikal. Bagi keluarga yang berpendapatan lebih daripada RM10,000 sebulan, maka tuan-puan boleh letakkan target untuk miliki 100 gram gold bar dalam jangka masa 1 tahun. Macam mana caranya? Tuan-puan boleh menabung melalui Eko Emas Gap, iaitu Gold Accumulation Program. Program ini adalah salah satu platform untuk tuan-puan menabung grab emas, bukannya menabung duit ringgit. Dekat sini tuan-puan ada dua pilihan. Yang pertama, tuan-puan boleh target untuk simpan 8.4 grab emas setiap bulan selama 12 bulan. Pilihan yang kedua, tuan-puan boleh terus setkan auto debit dan simpan sekitar RM5,000 sebulan secara konsisten dalam Eko Emas Gap ini. Dengan purata kenaikan harga emas sekitar 10% untuk 1 tahun, maka simpanan tuan-puan akan berkembang dan sebenarnya tuan-puan boleh capai 100 gram emas lebih cepat daripada jangkaan. Ingat, simpanan emas bukan untuk hari ini tapi ianya adalah untuk stabilkan keuangan tuan-puan pada masa depan dan melindungi kekayaan daripada inflasi. Jadi, bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas yang pertama pada hari ini, nak saya bimbing dalam simpanan emas, maka tuan-puan boleh terus klik link di bio ataupun terus tunjuk pin di video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan guide tuan-puan dalam simpanan emas bersama dengan Pak Bikot.